Jangan banding-bandingkan warna biru ke hijau ke merah ke Pasal hari raya ni, apa yang saya sarankan kepada ibu bapa adalah kita berbual dengan anak-anak mengenai adab. Cuba kita gunakan peluang kali ini sebab anak-anak kita ni digital world kids lah kan. Jadi kita kena ajar sikit mereka. Anak-anak, okey, nanti salam ahli keluarga. Okey, kemudian tunduk kepada mereka, itu budaya masyarakat kita. Kemudian eye contact. Eye contact ni kita sebut praktis. Eye contact berapa saat? 2 saat? 3 saat? Okey, senyum. Buat dengan anak-anak ya. InsyaAllah anak-anak lebih dengar dan nampak apabila ibu ayah dan juga adik-beradik buat bersama-sama. Okey, kemudian duduk duduk. Kemudian mungkin ibu ayah boleh sediakan alternatif anak-anak supaya mereka tidak mencari gadget. Letakkan syarat di rumah yang kita kunjung ataupun ketika kita duduk dengan keluarga, jangan gunakan gadget. Gunakan waktu tu untuk berbual ataupun buat aktiviti dengan mereka. Untuk anak-anak yang lebih kecil, ibu ayah boleh sediakan aktiviti, contoh bawa buku word search ke, bawa Rubik's Cube ke, ataupun small colouring book supaya mereka occupied ya. Akhir sekali pasal duit raya kan, antaranya duit raya, pesanan yang kita boleh beri pada anak-anak adalah jangan minta duit raya kepada orang ya, kepada tuan rumah ataupun ahli keluarga. Sekiranya terima duit raya, salam ya, salam, ucapkan selamat hari raya dan terima kasih. Kemudian jangan banding-bandingkan warna biru ke hijau ke merah ke Jadi kalau katakan anak-anak, kalau nak chat, pergi chat kat dalam bilik kan. Alhamdulillah, kita masih gembira ya. Kita kena raikan anak-anak, memang curious, mereka memang nak kira nanti duit raya. Cuma nanti cakap kat diorang, jangan buat dekat depan orang ramai Mungkin kecil-kecil tu boleh dimaafkan, tapi yang dah besar sikit, sekolah rendah, sekolah menengah ni, kita betulkanlah adab dengan baik supaya dapat dibuat di tempat yang lebih sesuai. Kemudian ajak anak-anak untuk jamah makanan dan tidak membazir ya. Jangan mengambil terlalu banyak. Mungkin ketika lapar nak letak banyak-banyak dalam pinggan, tapi latih anak-anak jangan ambil makanan yang banyak, ambil yang seadanya sahaja. Kemudian kalau nak lagi, barulah tambah ya. Begitu juga kita ajarkan anak-anak kita jangan komen makanan orang ya. Sedap ke tak sedap, alhamdulillah, syukur apa-apa yang diberikan dan makan insya-Allah. Itu saja daripada saya. Saya doakan hari raya ini adalah bermakna untuk semua. Semarakkan kasih sayang dan juga ukhuwah, persaudaraan. Ingat orang yang lebih susah dari kita dan kongsilah rezeki yang ada di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.